Emas 916 ataupun emas 999, mana yang paling sesuai untuk anda miliki? Tonton video ni sampai habis supaya anda dapat manfaat yang baik dan buat pilihan yang betul di masa akan datang. Apa sebenarnya tujuan simpanan emas anda? Jawapan ini akan menentukan kategori emas yang sesuai dan jumlah gram yang anda perlu kumpulkan. Sekiranya tujuan anda adalah untuk dipakai sama ada sebagai perhiasan setiap hari ataupun hadiah anniversary perkahwinan, barang kemas 916 adalah pilihan yang sangat sesuai dan sangat praktikal. Ini mempunyai rekaan yang cantik, tahan lasak dan tetap menyimpan nilai walaupun dipakai setiap hari. Kita pergi pula ke emas 999. Jika tujuan anda adalah untuk simpanan pelaburan dan simpanan jangka masa panjang, anda memerlukan emas 999 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Produk ini mempunyai spirit yang rendah, lebih cepat memberi keuntungan dan jumlah lebih efisien untuk dibeli atau dijual semula. Inilah bentuk simpanan yang digunakan oleh penyimpan emas tegar untuk memaksimumkan keuntungan. Yang terakhir, sekiranya tujuan anda adalah untuk mewasiatkan emas anda perlukan emas fizikal yang bersaiz besar, mudah diagihkan, seperti gold bar 100 gram, 250 gram atau 1 kilogram, lebih mudah untuk pindahkan harta kepada waris tanpa prosedur yang rumit. Ramai membeli emas mengikut emosi sahaja, tetapi penyimpan emas yang bijak dan berilmu membeli mengikut strategi. Bila tujuan anda jelas, setiap gram yang disimpan menjadi lebih tersusun, lebih berkesan dan lebih selari dengan matlamat kewangan jangka masa panjang. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.